Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kini berada di ambang peperiksaan satu fasa penting dalam perjalanan akademik kita di Universiti Sultan Azlan Shah. Peperiksaan bukan sahaja menjadi ukuran pencapaian akademik, malah ia juga menguji disiplin, kesabaran dan ketekunan kita dalam menuntut ilmu. Kepada semua pelajar, manfaatkanlah setiap peluang yang ada untuk membuat ulang kaji dengan penuh fokus dan strategi yang teratur. Ingatlah, kejayaan bukan hanya datang daripada hafalan semata-mata, tetapi juga daripada kefahaman yang mendalam dan pengurusan masa yang bijak. Dalam masa yang sama, jagalah kesihatan fizikal dan mental seperti rehat yang cukup, pemakanan seimbang dan mindset. Mindset positif amat penting agar kita dapat menghadapi peperiksaan dengan tenang dan yakin. Akhir kata, kami wakil daripada Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Taha AU ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan kepada semua. Semoga usaha gigih yang dicurahkan membuahkan hasil yang cemerlang dan semoga semua diberikan kemudahan serta kejayaan dalam setiap soalan yang dijawab. Sekian dan semoga berjaya semua.